Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah puan, saya nak tanya sedikit beberapa soalan. Okey, soalan saya pada pandangan puan lah, adakah sekolah anak puan ni mempunyai murid daripada latar belakang keluarga yang pelbagai? Ya. Okey, baik. Daripada latar belakang keluarga yang pelbagai, ekonomi, mungkin dari segi keluarganya, adakah ia akan mempengaruhi pembelajaran anak puan? Boleh puan huraikan bagaimana ia mempengaruhi mungkin? Ya, dia mempengaruhi dari segi ekonomi kerana biasa kalau murid yang kaya, ibu bapa banyak menghantar anak-anak ke tuition, sama ada tuition online ataupun tuition tempat-tempat tuition di sekitar Kemaman. Okey, faham. Kayaknya boleh memberi salah satu orang kata ni apa ni? Perbandingan dan juga boleh tambah baiklah dari semasa kan. Jadi soalan saya yang ketiga pula, adakah sekolah ini menggalakkan perpaduan antara kaum dalam kalangan murid? Ya, sekolah banyak menggalakkan perpaduan melalui program-program yang dijalankan, contohnya sambutan Hari Kemerdekaan di mana pelbagai kaum memakai pakaian masing-masing. Okey. Jadi soalan saya seterusnya, adakah aktiviti di sekolah ini membantu meningkatkan kemahiran sosial anak anda? Ya. Dia banyak membantu kegiatan sosial di mana anak-anak berani dalam membuat persembahan. Maksudnya berani ke depan dewan untuk membuat sebarang aktiviti yang pihak sekolah jalankan. Okey, baik. Jadi soalan saya seterusnya, apakah cabaran yang dihadapi oleh anak puan anda kata adalah dalam bergaul dengan rakan-rakan dalam kelas yang berbeza, berlatar belakangan yang berbeza? Masalah. Contoh? Mungkin cabaran-cabaran yang dia hadapi. Cabaran biasa dari segi, mungkin dari segi pergaulan ke, ataupun adab budaya. Faham. Okeynya dia kurang dari segi tu. Itu cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh anak puan lah. Jadi soalan saya mungkin yang terakhir lah, pada pandangan puan, adakah budaya sekolah membantu membentuk disiplin anak-anak? Ya, banyak membantu. Budaya di sekolah dapat membantu dalam mendidik anak-anak supaya menjadi lebih berani, lebih matang dan dapat menghadapi sesuatu aktiviti tu dengan baik dan sempurna. Okey, baik. Jadi saya rasa setakat tu saja puan. Terima kasih saya ucapkan. Dan insya-Allah kalau ada masa boleh berjumpa lagi ya puan. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Sama-sama.